Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan tugasan 2, strategi pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dalam PDP bagi khusus PMMB 3213, Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, pensyarah kami ialah Dr. Rosli bin Abdul Rahman dan kami mempunyai 3 orang ahli termasuk saya sendiri, Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Azman. Seterusnya, saudari Nur Iwana binti Abdullah Fazil dan saudari Nur Kamalia binti Muhammad Kamaruzaman. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, ini adalah isi kandungan yang akan kami kupas selepas ini, iaitu pengenalan, elemen atau ciri-ciri pembelajaran berasaskan masalah, langkah-langkah pembelajaran berasaskan masalah, video simulasi, rumusan video simulasi, kelebihan, kekurangan dan kesimpulan. Kita mulakan dengan pengenalan. Pembelajaran berasaskan masalah PBL merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menekankan penglibatan aktif murid dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang berkait dengan kehidupan sebenar. Melalui pendekatan ini, murid tidak hanya menerima maklumat secara pasif, sebaliknya digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan kreatif dalam mencari penyelesaian. Oleh itu, guru hanya berperanan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran murid. Pendekatan ini juga mengintegrasikan elemen pembelajaran kendiri, kolaborasi, konstruktif dan refleksi bagi memastikan pembelajaran boleh menjadi lebih bermakna dan berkesan. Baiklah, pembelajaran berasaskan masalah terdiri daripada 4 elemen utama. Yang pertama, pembelajaran kendiri. Yang kedua, pembelajaran konstruktif. Ketiga, pembelajaran secara kolaborasi dan yang keempat, refleksi. Baiklah, marilah sama-sama kita lihat dengan lebih terperinci apakah 4 elemen tersebut. Yang pertama, pembelajaran kendiri di mana murid mencari maklumat sendiri melalui pelbagai sumber seperti buku, internet dan sebagainya di mana mereka bertanggungjawab terhadap pengajaran tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Yang kedua iaitu pembelajaran konstruktif di mana murid membina pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sedia ada dan maklumat yang diperoleh serta menghubung kaitkannya. Yang ketiga iaitu pembelajaran secara kolaborasi di mana murid bekerjasama dalam kumpulan untuk berbincang dan menyelesaikan masalah serta berkongsi idea dan saling membantu antara satu sama lain dalam sesuatu topik. Dan yang keempat iaitu refleksi di mana murid menilai semula pembelajaran untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta membuat penambahbaikan untuk berdasarkan pengalaman yang mereka lalui. Baiklah, ini pula ialah langkah-langkah pembelajaran berasaskan masalah, iaitu ada 5 tangga. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, mencari maklumat dan merumuskan. Dan yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menilai dan membuat rumusan. Seterusnya ialah penjelasan mudah bagi setiap langkah tersebut. Yang pertama, mengenal pasti masalah, di mana murid perlu faham dulu apakah masalahnya. Contohnya, kenapa sungai itu kotor. Yang kedua, mencari maklumat, di mana murid boleh menggunakan buku, internet dan tanya orang untuk mendapatkan maklumat. Yang ketiga, membuat hipotesis, di mana hipotesis ialah murid membuat andaian awal. Contohnya, sungai kotor disebabkan orang buang sampah. Yang keempat, menguji hipotesis, menguji hipotesis di mana murid ni semak sama ada andaian mereka tu betul ataupun tidak. Contohnya, bandingkan maklumat, bincang dalam kumpulan. Dan yang terakhir, menilai dan membuat rumusan, iaitu buat kesimpulan ataupun cadangan penyelesaian. Iaitu masalah tadi ialah kenapa sungai kotor. Jadi murid ni buat kesimpulan dengan mengadakan kempen kebersihan ni dapat menyelesaikan masalah sungai kotor. Baiklah, untuk lebih faham macam mana pengajaran dan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah ini berlaku, marilah sama-sama kita saksikan simulasi pembelajaran berasaskan masalah. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita berdoa dulu. Allahumma ftah alaina wa taqawwal syurur alaina min fazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, semua boleh duduk. Semua sihat? Sehat. Bersedia tak nak belajar? Bersedia. Okay, tadi cikgu tengok kamu main BJ kan tadi kan? Sebab tu pakai baju BJ kan? Betul. Jadi, Berpeluh tau cikgu. oh, patutnya bau kepala ni. Jadi, siapa tahu cikgu nak ajar apa hari ni? Saya rasa cikgu nak ajar tentang alam sekitar. Betul. Jadi, hari ini cikgu nak ajar kamu semua tentang pencemaran alam sekitar. Jadi, sebelum kita mula, saya nak tanya. Apa itu pencemaran alam sekitar, Kamalia? Mungkin bila kawasan rumah saya tu tercemar. Betul? Mana? Bagi saya, orang buang sampah merata-rata. Betul. Semua tu ialah pencemaran alam sekitar. Jadi, sebelum cikgu nak ajar kamu semua pasal pencemaran alam sekitar, okey. Maaflah cikgu pun tersasul. Kita tengok dulu video ni Okay. Jadi, cikgu nak kamu semua analisis apa yang ada dalam video ni. Boleh? Boleh. Jom kita sama-sama saksikan. Ya. Kutip dan buang. Sedapnya. Alah, aiskrim Oma dah habis. Abang Omar tak baik buang sampah merata-rata. Oh Oma, mari sini. Ambil dan buang dalam tong sampah. Bagusnya. Anak papa. Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebahagian dari iman. Jom kita amalkan. Ya, ada sampah. Tapi tong sampah tak ada. Tong sampah tak ada, beg ini ada. Oh mana, tolong juga. Kutip dan buang dalam beg ini. Jom kita bersihkannya. Bersihkannya. Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebahagian dari iman. Allah sukakan kebersihan. Gembiranya. Jom kita amalkan. Jom kita amalkan. Okey. Dah habis. Jadi, kita berbalik kepada pembelajaran kita. Berdasarkan video tadi, siapa tahu video siapa tu? Dua orang tu. Omar dan Hana. Pandai. Jadi, tadi cikgu kata kamu perlu analisis kan? Betul. Jadi, kita tanya Iwana. Iwana. Dalam video tadi, dia menceritakan tentang apa? Tentang kita tak boleh buang sampah merata-rata. Betul. Kita kena kutip sampah dan buang dalam tong sampah. Betul. Sebab buang sampah tu ialah punca Punca pencemaran alam. Okey. Untuk Kamalia pula, kenapa dalam Islam ni kita tuntut untuk menjaga kebersihan? Sebab dalam video tadi, dia bagi tahu yang kebersihan ni sebahagian daripada iman. Betul. Jadi kita perlulah menjaga Kebersihan. Baik. Kat depan ni ada satu gambar. Sekejap ya. Sekejap. Okey, dekat depan ni ada satu gambar tentang satu pencemaran. Cikgu tak nak bagi tahu pencemaran apa. Jadi cikgu bagi masa 30 saat untuk awak semua tengok dan analisis. Pencemaran apa yang ada? Apa punca dia? Boleh? Rasa pencemaran apa?
Saya rasa sebab sampah tu dah dalam air. Betul. Tak apa pencemaran air kan? Kau tengok tu. Ada haiwan anjing sekali. Kotor sangat. Okey, semua dah tahu? Dah. Okey, cikgu nak tanya Kamalia lah pula. Boleh? Okey, Kamalia. Seperti awak tengok dalam gambar ni kan, agak-agak pencemaran apa dalam gambar ni? Pencemaran sungai. Sungai, pandai. Iwana, Kamalia kata ini pencemaran sungai. Kenapa dia kata pencemaran sungai? Sebab banyak sampah dalam sungai tu. Betul. Kalau kita tengok ada sisa makanan, plastik, anjing pun ada. Betul tak? Betul. Jadi, kalau kita tengok ni, pelbagailah punca dia. Contohnya, Kamalia? Contohnya orang buang sampah dalam Buang sungai. sampah dalam sungai. Iwana? Contoh. Tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu. Tak apa. Jadi, cikgu nak bagi tugasan lah. Boleh? Jadi, berdasarkan gambar ni, iaitu pencemaran sungai kan? Betul. Cikgu nak kamu semua duduk dalam kumpulan, iaitu Kamalia dengan Wana, gabung jadi satu kumpulan dan hasilkan slide perbentangan. Jadi lepas ni cikgu akan bagi laptop dan kamu hasilkan slide perbentangan tentang punca-punca pencemaran alam sekitar. Boleh? Boleh. Jadi lepas awak selesai, cikgu nak awak bentang kat depan. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, ni laptop. Laptop. Jadi cikgu nak kamu semua buat slide perbentangan tentang punca-punca pencemaran alam sekitar. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Okey. Pencemaran ni mungkin sebab orang sekitar tu buang sampah. Mungkin ni daripada kilang kot. Betul juga kan. Daripada bahan-bahan kimia yang keluar daripada kilang tu, Tu pun bahaya. dia mengalir ke air. Lepas tu mungkin juga sebab bertani. Kenapa? Sebab kan kalau bertani kan kita guna baju untuk hapuskan haiwan untuk daripada rosakan tanaman. Jadi orang mungkin guna baju yang berbahaya. Lepas tu baju tu mengambil ke sungai. Bahaya kan? Betul. Lepas tu kan saya fikir, orang-orang yang selalu buang sampah ni, mesti mereka tak ada kesedaran kan tentang kebersihan sungai ni. Betul. Kalau tak kenapa dia orang buang kan? Betul tu. Okey, semua dah siap? Dah. Okey, kalau cikgu suruh bentang dah boleh bentang? Boleh. Okey, boleh. Jom kita bentang. Cikgu ambil Okey. Cikgu sambung dekat sini, nanti awak bentang. Boleh, Sekejap cikgu. ya. Sekejap ya. Okey dah. Jadi cikgu tak nak dah kamu guna kertas mahjong ke, tulis kat sini ke. Sekarang kita dah ada teknologi, jadi apa salahnya kita guna? Betul tak? Betul tu. Jadi, Lagi canggih kan? okey, persilakan Kamalia dengan Wana untuk bentang. Cikgu duduk boleh ke? Boleh. Cikgu duduk sini Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum dan hai rakan-rakan dan cikgu. Hari ini kami akan membentangkan tentang punca pencemaran sungai. Okey. Bagi kami, punca-punca yang menyebabkan pencemaran ni, yang pertama adalah kerana kurang kesedaran tentang kebersihan sungai. Betul tu. Kalau mereka ada kesedaran, mereka tak akan mencemarkan sungai tu. Betul? Dan yang kedua, penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam bertani yang mengalir ke air. Lepas tu yang ketiga ialah pembuangan sampah ke dalam sungai. Ni orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. Yang selalunya membuang sampah ke dalam sungai ni. Sangat tak patut. Mungkin mereka tidak tahu kesan daripada perbuatan tersebut. Betul tu. Seterusnya yang akhir sekali ialah pembuangan bahan kimia daripada kilang secara haram. Jadi sisa-sisa kimia yang keluar daripada kilang tu mengalir ke sungai. Sebab itulah sungai jadi tercemar. Okey, itu saja daripada Itu saja kami. dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Okey, boleh duduk. Baiklah.
Cikgu rasa kamu semua pun dah faham apa yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu rasa kelas kita sampai di sini sahaja. Jadi, sebelum kelas ni berakhir, cikgu nak soal lah. Beberapa soalan nak tengok kamu faham betul-betul tak? Jadi, okey, Kamalia, apa yang awak dapat tentang pembelajaran kita hari ini? Yang saya dapat, kita haruslah jaga kebersihan alam sekitar Betul. kita. Kita kena ada kesedaran tentang pencemaran ni. Kalau tak, bumi kita akan tercemar dan kita pun hidup dalam keadaan yang kotor. Betul. Jadi, untuk Iwana pula, kalau kita belajar dekat sini pencemaran sungai kan? Jadi, apa yang Iwana faham tentang apa lagi pencemaran yang ada dekat bumi ni? Bagi saya, pencemaran kat bumi ni bukanlah hanya sungai sahaja, tapi ada pencemaran udara, pencemaran bunyi dan sebagainya. Betul. Jadi, kalau cikgu tengok ni kamu semua dah faham lah. Jadi, kita berhenti dekat sini saja. Kita sambung kelas kita yang seterusnya pada esok hari. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Seterusnya, rumusan video. Berdasarkan video tersebut, simulasi pengajaran dimulakan dengan guru memperkenalkan topik pencemaran alam sekitar dan menyoal murid tentang puncanya sebagai langkah untuk mengenal pasti masalah. Murid memberikan jawapan awal, kemudian dibahagi kepada kumpulan untuk mencari maklumat dan menyediakan slide perbincangan. Dalam perbincangan ini, murid-murid membina hipotesis berdasarkan idea seperti pembuangan sampah dan baja kimia sebagai punca pencemaran. Seterusnya, murid-murid membentangkan hasil perbincangan untuk menguji hipotesis melalui perkongsian dan soal jawab. Pada akhir PDP, guru memberi refleksi dengan menyoal kefahaman murid tentang punca pencemaran. Murid memberikan jawapan dan guru merumuskan pembelajaran selaras dengan langkah menilai dan membuat rumusan PBL. Kelebihan pembelajaran berasaskan masalah, iaitu PBL pula, ialah yang pertama dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis murid. Jadi, murid ini dilatih untuk menganalisis situasi, mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian sendiri. Jadi, proses ini membantu membina kemahiran berfikir aras tinggi murid, iaitu KBAT, serta membuat keputusan yang rasional. Yang kedua ialah menggalakkan pembelajaran kendiri. Jadi, murid ini bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri dengan mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Ini menjadikan murid lebih berdikari dan kurang bergantung sepenuhnya kepada guru. Kelebihan yang ketiga pula ialah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kolaborasi murid. Jadi, murid bekerjasama dalam kumpulan untuk berbincang, berkongsi idea dan mencapai persetujuan bersama. Secara tidak langsung, kemahiran sosial, kepimpinan dan komunikasi dapat diperkembangkan lagi oleh murid-murid. Selepas itu, kelebihan yang keempat pula ialah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Iaitu masalah yang diberikan biasanya berkait dengan situasi kehidupan yang sebenar. Jadi, ini dapat membantu murid untuk memahami kepentingan ilmu dan bagaimana ia diaplikasikan di dalam dunia nyata. Kelebihan pembelajaran yang terakhir ialah menggalakkan kreativiti dan inovasi murid. Murid diberikan kebebasan untuk menghasilkan pelbagai idea dan cara penyelesaian. Tiada satu jawapan tetap, jadi murid lebih berani untuk berfikir di luar kotak dan mencuba pendekatan yang baru. Seterusnya, saya akan menceritakan pula kekurangan pembelajaran berasaskan masalah PBL. Okey, dalam kekurangan ini terdapat 5 perkara. Yang pertama, memerlukan masa yang panjang. Proses untuk memahami masalah, mencari maklumat dan berbincang mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan kaedah tradisional. Hal ini boleh menyebabkan guru sukar untuk menghabiskan silibus dan tempoh yang ditetapkan. Sebab untuk satu-satu tajuk tu mungkin mengambil masa sebab murid ni mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Yang kedua, tahap kesediaan murid. Tidak semua murid bersedia untuk pembelajaran kendiri. Murid yang lemah atau kurang aktif mungkin sukar untuk memahami tugasan dan bergantung kepada rakan. Jadi, kaedah ini mungkin sedikit
susah kepada murid yang mempunyai kebolehan yang rendah atau lemah, dan mungkin murid ni akan ketinggalan berbanding rakan-rakan yang lebih aktif dan lebih cepat dalam belajar. Kekurangan yang ketiga ialah sukar dari segi pentafsiran. Penilaian individu dalam kerja kumpulan agak sukar untuk dilakukan secara adil. Guru berkemungkinan besar tidak dapat melihat semua murid secara keseluruhan. Jadi ada yang mungkin terlepas pandang. Jadi kemahiran seperti pemikiran kritis dan komunikasi juga lebih susah dan kompleks untuk guru ni menilai. Sebab bila bekerja kumpulan, walaupun gerak kerja tu lagi kecil tapi sukar untuk guru perhatikan semua. Jadi yang keempat ialah peranan guru lebih mencabar. Guru ni kan bertindak sebagai fasilitator, bukan lagi penyampai maklumat sepenuhnya. Jadi hal ini memerlukan kemahiran membimbing, mengawal perbincangan dan merancang aktiviti yang sesuai. Hal ini supaya perancangan aktiviti dan perancangan pengajaran dan pembelajaran tu lebih rapi dan teratur. Sebab murid ni lebih kepada mencari maklumat secara sendiri. Macam saya bagi tahu tadi, ada setengah murid sukar untuk ada setengah murid lemah dalam pemikiran. Jadi hal ini akan menjadi lebih sukar kepada guru. Kekurangan PBL yang kelima ialah memerlukan komitmen yang tinggi. Pembelajaran berasaskan masalah ni memerlukan kerjasama dan usaha yang berterusan daripada guru dan murid. Jika komitmen kurang, aktiviti mungkin tidak mencapai objektif pembelajaran. Jadi, kerjasama antara guru dan murid ni memerlukan perlu sangat untuk supaya pembelajaran ni berjaya. Jadi, apabila tiada usaha daripada guru dan murid, aktiviti ataupun objektif pembelajaran mungkin tidak tercapai. Jadi guru ni perlu banyak memainkan peranan supaya murid ni memberi kerjasama kepada guru dan guru pun memberikan kerjasama kepada murid supaya strategi pembelajaran ni berjaya dilaksanakan. Secara kesimpulannya dapat kita lihat bahawa pembelajaran berasaskan masalah PBL ialah pendekatan yang berpusatkan kepada murid yang berkesan dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis, penyelesaian masalah dan kerjasama. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna kerana dikaitkan dengan situasi kehidupan yang sebenar. Namun begitu, pelaksanaannya memerlukan perancangan yang rapi, masa yang mencukupi dan bimbingan guru yang berkesan. Oleh itu, pembelajaran berasaskan masalah ini dapat dilaksanakan secara sesuai dengan tahap murid agar keberkesanannya dapat dimaksimumkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.